Pintu masuk utama. Kena ikut jalan lain. Bayaran tanpa tunai. Dewasa RM20. Non citizen. Okey, sekarang ni Ha, Muhammad dah kira dewasa. 12 tahun dan ke atas. Yelah, Muhammad dah kira kan. Dia dah berapa? RM3. Okeylah. Kita semua dewasa 6, cakap 28. Danish kira free. Danish free. Oh, kanak-kanak lah sepatutnya. Okey, saya pakai kad. 7 dewasa. Oh. Kenapa nak? Oh, kena register. Pakai kad. Malah nak register. Dewasa 12 tahun kita dewasa. 12 tahun tak ada kena dewasa. Betul dah dewasa. Sekolah rendah kan? Ada dewasa. Adanya. Berapa dewasa? Dewasa maknanya 8. 8 orang Kali ni kita ada hadiah kat sini. Ada hari tu pernah buat sekali. Oh ya? 3.5. Oh, macam mana dapat diskaun tu? Kisah itu ada program selamat. Tutup pukul berapa? 6 lah. Oh, 6. Bukan 4. Tu basikal tu yang pukul 4 Oh, basikal tu pukul 4. Boleh pukul 6. Penat rehat dulu. Duduk berpukul dulu. Terima kasih. Terima kasih. Okay, ni untuk lu sekali ke kita je? Kalau nak naik bas percuma je. Oh, ya. Bas percuma? Kalau naik bas tunggu kat bumbung hijau depan tu. Nanti dia hantar ke Taman Haiwan lah. Jauh tak kalau jalan kaki kita Taman Haiwan? Kalau jalan kaki nak pergi Taman Haiwan tu dalam 300 meter. Oh, tak ada jauh kat dia. Depan tu ya. Oh, juga sebenarnya. Dia naik bukit je jadi. So kita nak naik bas dulu ke macam mana? Ikut lah. Sekarang tak nak naik basikal. Kata nak naik basikal. Naik je lah. Nampak macam scan kan? Tiket dia sama lagi lah RM3. Selepas 2 tahun. Kamu baru tukar. Ni tengok lah tu yang. Kalau nak naik bas, Kita kena tunggu dia. bas tunggu kat sini. Tengok budak tu tak gerak basikal dia. Mana basikal ke? 3 roda? Nak kayuh. Boleh. Ni ada bateri. Ada bateri. Sini ya kita naik dulu kan? Yang besar. Budak ayam yang besar yang warna. Tak nak bawa Muhammad. Budak ni. Elektrik yang itu Yang besar ni ada. RM30 sejam. Yang besar boleh naik 2 orang ke? RM45. 45. Yang tu kan yang besar? Berapa ringgit tadi? RM30 yang biasa punya kan? Cik, yang besar RM45. Saya kena ambil besar kan? Ambil besar bawa Muhammad. Nak bawa satu. Mana tu? Muhammad! Berlepas ke ni? Mana dia? Ni. Boleh Bawa lepas? dia belakang. Boleh kan? Yang ni, lepas tu yang korang naik apa? Dia sejam Bayar dulu sejam. Tapi untuk jam seterusnya 30. Sejam. Jam seterusnya 30. RM30 sejam kan? Tapi kalau tak sampai sejam, masa yang lebih tu kita ikut prorate lah. Contoh setengah jam 15. Oh, yang 15. Bi. Saya tu pergi sampai ujung pun sejam juga. Ya, 2 Sejam jam cukup lah. sampai ujung pergi balik. Okey lah. Okey lah. So kita time lah Nak yang betul. besar tadi satu untuk ni 45. Sasa 45. Lepas tu yang lain ni ambil yang korang Kecil. nak ibat kan? Ni phone siapa? Baik, baby seat boleh. Kau letak kan? Letak. Letak tak?
Yang besar satu. Yang besar ada 5. Yang biasa 5. Yang biasa 5. Biasa Orang ni berapa? apa? Biasa berapa? Biasa 30. RM30. 31 jam. Yang biasa yang mana? Yang duduk dekat situ tu. Yang ada baby depan ataupun tak ada, kita bagi harga sama. Kalau ikutkan yang baby depan tu 35. Tapi sebab dah ambil banyak, yang baby depan tu kita bagi 30, okey. Ada masa kejuaraan? Masa kalau contoh habis bateri ke apa ke, nanti kita akan kontak dengan masa lah. Contoh hantar lewat 10 ke 15 minit ke tadi sebab bateri kita mati. So itu kita tak charge. Apa-apa problem lah yang berkaitan dengan tu, kita takkan charge. Kalau tak ada problem kena charge lah. Kena charge lah. Hari tu mati kat sana. Bateri Lepas tu bateri tak ada flat. bateri phone tak ada signal masa tu. Oh ya. Dah jadi dah. Panik je. Nombor telefon berapa? Okey. Boleh Boleh. Kita naik masa sekarang ni ya? Yang besar. Ni yang besar. Ada monyet. Kamera ayah nak mana? Dekat Ahmad. Tapi susah sikit nak pegang sebab Ahmad tengah pegang kamera. Ya. Lori. Depan. Tadi mana ada abang tak boleh kawal sebab apa basikal abang kecil. Tak payah? Oh. Alamak tengah rakam. Ada power ni. Jangan berhenti, nak jangan berhenti. Jalan. Tak ada power. Tak ada power dia bukit. Tolonglah jangan ada bateri. Sekarang tengah naik bukit 2. Laju bosu. Laju bosu. Amat dia yang kontrol. Okey. Oh. Wow. Ada lubang.
Oh. Tunjuk sikit Mat. Ha. Power ni. Tak ada power. Tak ada power. Tak ada power. Yang jangan tepi sangat. Toilet tu menyeramkan. Ha. Menyeramkan. Toilet tu menyeramkan. Gelap. Tak ada. Itu adalah. Oh. Sini lah. Ini kata dia kan nak selfie. Jalan. Jalan. Jalan dulu. Nanti kita orang kejap. Jom. Ini nak naik bukit macam ni ah. Apa ada GPS ni? Sana ada internet pun kat sini. Oh man. Tak ada power ni. Tak ada power. Power man. No power. Oh, letih. Tengah-tengah je. Kalau put throttle dia macam sebu. Ha. Oh no. No power man. Bunyi apa? Telefon. Tak ada power. Oh, tu sebab dia ada pedal ke kayu kan? Tak boleh. Tak boleh. Belum ada pedal. Ada je? Belakang belum. Oh. Dia kriwik. Kakak punya. Waktu naik bukit dia kurang. Tak. Hai. Siapa? Musuh. Oh no, no power. No power. Power tak ada. Tak ada power, Mat. Mat duduk ni, Mat. Tak gerak.
Tak gerak. Tak gerak. Tak gerak pun. Kena zigzag ni. Ya, almost there. Memang jauh saya. Tak ingat. Dia tak sampai separuh kot. Dennis. Ini siapa Dennis? Ini warna apa Dennis? Dah tak ada dah kakak. Semua orang tak ada dah ya. Kakak punya basikal habis bateri. Dah tak ada siapa dah dekat belakang tu.